Ha. Wah, pergi lah anjing. Okay. Ada main tengok. Baru. Jap. Santai. Dulu bagi tonton nanti. Jangan sibuk 2-3 kali tadi. Ha. Oh, cancel kau boleh masuk aku punya live aku ni. Cancel kau nampak live aku tak? Live. Kau tak payah tengok sebab akaun kau. Kau pakai akaun lain, kau kecil kau ada? Kau ada akaun tak? Ada. Jangan. Ya, try lock. Boleh je tengok. Tengok. Change. Tak boleh, kau tak tengok. Jangan. Apa ni? Alamak. Atas ni. Masuk akaun lain lah. Kau ada follow kau punya kan? Tak boleh tengok. Tengok tu. Tu Amin hair tu. Kau tengok. Cuma lag ah. Lain lag ah. Bro. Wah, lag awak. Tak ada seluar. Wah, lag awak. Ada. Wah, lag tak? Oh, tak. Okey dah. Pergi lah. Okey. Pergi aja. Go. Jom. Kita main sini dulu ke main situ dulu? Kita main sini lah. Situ dulu. Ni tengah ada ni. Ya, go. Ni tengah ada barang. Okey. Go. Aku nak tunjuk korang spot limbata yang korang tak pernah tengok ada dekat dalam TikTok aku. Ni ada dekat sini. Aku tunjuk sikit lah. Pergi. Tempat ni pun dah kena tarah ni. Alah-alah, tunjuk je. Tarik ketuk dulu kan. Ada ke tadi? Ada kan dia? Ini batang ni lagi bising lagi banyak dia keluar. Ada nampak? Tak tahu ni. Aku pelik. Macam ni. Cuba depan tu yang air banyak kan. Tapi kalau nak tarik keluar ada je tu. Tarik keluar dulu. Tadi aku nampak yang ada kat sini. Ada. Dia tengah takut kan. Jom tempat lain dulu. Nanti baru tanya. Jom sini Wan. Sini. Jom. Ni kita pergi sini lah. Aku rasa ada sini ni. Go. Ni dulu. Sepatutnya settle kan. Let's go. Ada. Go. Ada. Ya. Nasib. Barang ada. Settle. Oh tu banyak tu. Tapi penakut ah. Ada kecil. Kan Bogor. Ada. Dia dekat bawah ni. Aku tak tahu apa lagi dia baca ni. Dia menakut ikan ya? Ada je ni. Weko. Weko Dia weko. Pair tu ni. Dia jadi bacul aku tak tahu lah sebab apa tu. Tu ada. Takut ikan ni. Dia ada weko je ni. Hai, punca. Dulu ikan kat sini punya lah berani. Tak tahu lah sebab apa kan. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Kalau dah jadi bacul payah sikit lah nak panggil. Cuba kau masuk dalam dulu kan. Men. Tak apa ni biar lu. Masuk tempat dalam. Sikit. Dalam ni. Kau ada. Tak, dia panggil tak? Tak lag kan? Tak lag kan? Lepas tu kat dalam ni ada. Atas ni. Ya.
Ikut buku lah. Tengok ke atas kan kok ada. Tengok luar atas kan. Ni yang hantar punya. Ada dalam ni. Ni ada tapi malu lah ikannya. Wah, sebab apa aku tak tahu. Ada. Mana? Sekejap. Ada. Nak rakam susah ni. Oh. Alah. Sabar mas, lek. Nak rakam susah sekejap. Ada. Sabar nak rakam susah sekejap. Takut lah. Takut eh? Aku tak tahu. Ni. Sabar ni ikan ni. Sabar. Tu kau nampak ikan. Nampak? Ni. Sabar. Biar. Nampak ikan tu? Did you see man that fish that main lu. Ikan limbata apa? Nampak tak? Ente nampak tak ente? Ni betina mana? Jantan. Nampak tak? Pergi ambil ikan ni. Korang nak tengok lagi dekat? Ambil ikan ni. Angkat lah. Oi. Sekejap. Aku tengah... Itu tak? Aduh. Duduk. Kita punya host. Depan aku ni. Tu nampak kepala. Kita punya host rabot lah. Ini macam lah. Kita punya host rabot lah. Tak kan? Mana? Mana yang ni? Tengah terjulur kepala ni. Kalau boleh tarik depan kan. Oh dah. Masa ikan tak nak keluar yang ni. Ikan ni macam kenyang lah. Kalau letak depan mulut makan ni. Nampak dah. Tak makan. Ambil tadi ya. Sekejap. Dah, ambil tadi ya. Tak nak lah, pondan dua. Kau kat sini. Okay. Aku kat sini. Tu ikan dah sedia menunggu tau. Kau ni dalam kau turunkan kan. Tak Sarut ni. Ni kau turunkan. Tak, ni kau pakai tangan. Tak Pukul rotan ni. Tak, aku matiin live. Ikan sikit kan. Dua-dua semua saling mana ni. Boleh. Pijak terus, pijak. Pijak je. Pijak. Tak payah dah. Asal ni tak nampak bro. Tarik tak? Sabar. Kau yang bersihkan aku pangkit ni yang aku pula kena. Dah. Tu geng. Wish. Ni ikan lompat kau. Sabar. Aku nak bantu sama je. Dah jangan kacau dia. Nanti lari tu. Dia sabar, tak apa, tak lari. Aku tahu ni batal macam mana. Nampak tu. Apa geng? Asyik lompat-lompat sikit kan. Kita kasi lompat sikit. Gimnastik. Nampak live. Nampak tu. Buka lah. Nampak tu. Wah, lag awak. Amin. Sungkit. Oi, jangan. Alamak dah. Tak apa. Ikan ni tak kerti serik. Kau main ni lagi. Nampak oh. Tarik sampai tepi. Okay. Nampak ikan ni? Wah, lag awak. Kalau lag cakap lag .
Alamak. Tak, Empat. erti serik. Kau tengok je main lah. Jangan. Ikat lagi, ikat lagi. Dah bagi dia makan, jangan. Oi, korang lag tak? Ayah, okey. Okey. Nampak ikan dia tu? Lag aduh, lag dia kak. Okey tu. Ada yang nampak okey, ada yang nampak lag. Ayuh. Nampak ikan ni tak? Tak lag. Okey, tak lag okey tu. Nampak ikan dia? Kau nampak ikan ni tak? Ikan apa? Okey je, okey. Okey ya. Okey. Dah malas lah tu. Ya, kena gigit dia. Pantan tu. Nampak ikan dia? Nampak kan? Share lah sikit, share. Tapi ikan nampak tu? Lepas lagi. Nampak walik, alamak. Dia dah malas dah ni. Dah boring dah, boring. So kita pergi cari tempat lain lah. Setuju. Aku rasa macam ada bawa anak Ada anak ke? Aku rasa. Masanya tak nak ni Pak Dian. Jom. Ni bawah ni aku sadar ni. Bawah ni. Tu. Bawah ni mesti juga kompong ada. Dia mana tempat tenang. Sebab tak. Tarik lah kalau. Dia pegang. Tarik lah. Dah buka sikit dah apa. Kita try tengok pula. Ada. Kadang-kadang dia mula tak ada tau. Lepas tu baru ada tau. Garang tadi tu je. Jom kita tempat lain lah. Jom. Cacing kau pasang besar sikit man. Cacing kau pasang besar sikit. Kat atas banyak lagi ni. Kat atas banyak lagi ni. Pasang yang banyak. Dah, jom bina atas. Dah boring tadi kena. 3-4 kali juga kan naik ni. Nanti next kita mancing terus terus ambil ikan ni naik atas. Dah. Jom naik atas, jom. Barang tak. Ya, tak apa situ je. Oi, atas oi. Ya. Oi, man. Tengok sini cepat tepi. Tu. Ni.
Ketuk je. Ketuk terus je. Tu. Alah, besar ikan ni. Ambil. Tak apa. Asal mati tu. Men. Ha? Ha. Tekan lagi. Apa lah. Ikan tu pun ambil je. Ambil ikan lu. Mana ikan putih? Ha, ambil je lu. Nyemak ikan. Tak ada lah. Tak ada tempat lain lah. Tu, lubang depan tu. Mana ni lubang depan ni? Tak. Ada. Tak ada juga. Kan ni yang satu dah. Ha. Jom. Aduh, mati lagi main oi. Mana ni? Tengok ni. Kau tekan live. Patutnya. Kau tengok macam gini. Dah. Aduh, lag pula. Tak, tengok. Ada. Okey, sini ada. Ambil terus. Ui, alah, dia dah makan dah. Ambil terus. Tengok tangan kau, Jatuh pula. Ni. Okey dah. Ambil. Ya. Okey. Tapak kasut kau. Bawa kasut aku. Okey. Mana dia? Hilang tu. Ada ni. Jatuh. Jatuh. Jatuh ikan dia. Lagi ni. Buat lagi. Letak tu ambil. Itu memang mendengar tu. Ikan limbata, cana limbata. Cana limbata. Ada. Kan ni. Yang tadi. Santai geng, santai dulu. Ni tepi ni men, pada. Oi. Ya, nak betul. Ni mana ikan ni? Angkat je lah tadi ikan ni. Dapat ni. Awak nak. Ni kat sini tak. Sini tak ikut ni. Cuba. Ha. Ada. Ambil. Ada. Kalau ada ambil tu. Alamak, kacau lah bagus. Pergi tepi. Bagus ada lah, kacau. Tepi belah tepi. Apa buat tu? Besar. Bagus. Alamak. Bagus kacau. Kau aku tu. Wow. Ada tu. Ambil terus. Okey. Okey, dah boleh review lah. Jom. Ni dibantah. Lepas dulu dari mulut. Lepas dari mulut dia. Color. Ni color made in Johor. Dia ada hijau-hijau sikit Lepas dulu tegal. Okey. Lepas dulu daripada mana? Buka dulu tegal dia. Okey, dah pas. Okey, letak dulu mancing tak dulu. Jom. Ni tengok ni. Ni limbata. Let dulu. Main dulu ni. Ni batai besar kat ni. Batai besar ni. Kita taruh dekat lopak ni. Taruh kat lopak ni. Ada lagi barang sini. Letak kat lopak tu. Sini je depan ni. Letak kat lopak ni. Mana? Mana lopak mana lah?
Kau buat satu lopak. Kita letak dah satu lopak ah. Nanti dia naik balik. Ni tak. Kau tak lopak nanti nak rakam. Ni lah lopak ni. Ni tak. Ni sini. Kita botol lagi dah. Tak apa nanti ni. Ni. Sabar Ada lah di batak. Ada? Haa. Mungkin hal siap. Tak boleh letak esok tak? Ini batak mak. Betul. Betul tadi lah. Kau letak. Okey. Okey geng. Ni limbata Fun. Ada 2 ekor sini. Seekor kecil. Ni. Korang boleh tengok ni. Tu. Banyak je limbata kat sini. Kita nak ketuk di channel limbata. Okey, tengok tempat Cun kan. Make in Johor. Make in Johor. Kena cari ni. Okey. Kita letak balik tempat asal lah. Sekejap kan. Okey. Aku tunjuk ni kaki menyeludup kat ni. Sana limbata ni pun kecil. Ni jantan. Mana nak tahu? Ni jantan. Color dia akan menyelah daripada betina. Tu dah berlari dah. Tempat dia macam ni je. Tu bawah-bawah ni banyaknya ni. Okey, jom kita tengok atas lagi kot. Ni nampak cuba naik balik tu. Nampak tu? Macam mana limbata manjat? Macam ni lah. Ni saya cari limbata manjat. Kau tak payah pelik macam mana diorang kat sini nak manjat bukit-bukit ni. Limbata dia akan duduk dekat kawasan-kawasan berbukit je ni. Korang senang cari kat kawasan bukit-bukit macam ni. Yang penting berpasir. Ambil ilmu ni sikit. Jom kita lepaskan balik ke atas. Nak naik atas balik ni. Jom. Okay, catch and release kat atas balik. Kan? Menjaga kelestarian dia kan. Ada je lagi kat sini. Jom. Okay, kita lepaskan balik sini. Banyak lagi kat atas kan. Jom. Banyak lagi kat atas kan. Jom. Banyak lagi kat atas kan. Jom. Jadi tempat yang senang kan. Senang nampak. Atas sikit. Dah aku tutup Ada. Dah set the point man. Sini. Ni tempat dia baik man.
Jom. Tengok Nuai tu. Kan mesti ada. Dia selalu lupa situ. Okey tu. Ada. Udang ni. Udang. Kau tangkap tak? Tangkap ah. Udang besar. Bukan udang besar. Udang apa? Tangkap ah. Kau tangkap ah. Dapat. Ha, sini tengok. Sini ah. Sini pun ada udang. Anak udang. Tengok. Fikir tak ada atas bukit. Tak bukit ada udang ah, Pak. Aduh, hey. Ai, jatuh dah. Mana udangnya? Kasih tunjuk. Ya, makanan-makanan di Batam sebenarnya. Udang. Ha. Udang ah, atas bukit lah, Pak. Ayo nah. Ada apa? Ada baru nak keluar. Tak tangkap ke? Baik. Jap, aku turun jap. Sabar jap main. Dia lambat keluar ni. Mana? Dekat tepi ni. Tu nampak apa? Tu. Ha lah, ada lah. Tu. Nampak tak? Ha. 2 ekor lah. 2 ekor. 2 ekor lah ni. Pair tau. Ada pair. Yang dalam tina. Tina lah di situ. Tak, ni kita pancing dia lah keluar. Dia tak nak makan ni sebenarnya. Dia jaga wilayah dia ni. Ada bunyi bising kan. Ha. Nampak oh. Nampak tau. Itu dia tak. Pancing. Okey. Nampak. Lari. Macam ni. Bukan yang mana takut manusia, tak takut pun. Okey, makan. Oh. Makan. Okey dah. Okey. Ni dapat. Ni boleh review lah. Lepas dulu mata kail. Mata kail lepas dulu. Baru review. Taruh kat ni kan. Kat lopak ni. Kat lopak ni. Pegang. Besar ni. Oh. Ni boleh main-main ni. Enggak dah. So, cacing dah habis. Cari nanti. Besar kat ni. Oh ni. Weh. Tak boleh buat apa lah? Ambil bawa batu. Tak boleh. Dia dah lari bawah batu. Kalau tu dia boleh lari tempat ni, kawasan ni luas ni. Ambil tu bawa batu ni je. Tak boleh duk. Bawah ni je lah. Nak ambil. Tak boleh. Aduh. Batu dia bergerak. Ambil sekor je. Boleh tembus sini. Ha tu. Tadi. Yang sekor lagi dah masuk sini. Wilayah tentri dia. Masih banyak ikan kat sini. Pasal dia dapat je atas. Tahu lah, tak pasti kita tengok atas. Sebab tempat ni dah berubah lah.
Ni lopak lopak. Oh. Karena lopak kecil ni ada kan ni. Macam ni ah. Ni, hoi. Tengok ni macam lopak ni. Ya, kadang-kadang kat situ ada. Tu tengok. Tadi tu dia dah keluar lah. Macam tadi kan. Ini bisa. Tu lopak. Atasnya lagi penat naik ah. Mak lopak adventure. Tak ada. Ada men, tuan, tu betina. Ada betina. Tu. Ha tu. Tepi tu. Tepi tu. Ini ya. Tu bau betina. Kecil tu. Nampak? Ini jantan-jantan juga. Jantan ni. Makan nak? Ambil. Ambil untuk review. Sebab tengah mata ni, tak nak makan masa. Oh, makan juga masa. Makanlah, dia bau-bau. Oh, jatuh situ. Macam mana nak review ni, bukan nak review. Tak apa lah, dapat lah. Review yang main lah kan. Ni. Makan dia ni. Ni betul-betul. Sekejap Tak ada lagi. Aduh. Tu dia. Tu. Yang tadi tu Kan ni yang betina dia. Tak, ni yang tadi. Tu. Bawah batu. Okay. Ni tak kisah. Tangkap dia berdiri. Penuh je kata tak boleh kasar kan. Kalau tahu kat mana dia punya kepala dia kat mana, nampak? Tak tahu dia timbul kat situ. Tarik je lah, batu ni tak boleh buat apa. Sebab ada jalan keluar kan. Tu nampak dia cool. Lembut dia kena bigang. Okey. Sampai masa pap terus. Macam Okey, gini. dapat. 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 Review kat mana? Kat atas dia. Tak payah kat dalam air. Dalam air memang dia juara. Tak payah nak kita kata dia tak juara kat dalam air. Ni. Dalam air dia juara. Candang limbata. Limbata. Nampak candang limbata? Depan. Candang limbata ni. Di sini. Okey. Ikan ni duduk macam tempat apa nak? Sini je. Dia punya tempat habitat dia. Paling easy nak cari kalau tempat korang ada macam ni kan, ada pot macam ni kan. Confirm ada limbata. Aku jamin lah tempat korang kalau ada macam ni tempat ada lopak-lopak macam ni kan. Macam ni lopak-lopak. Ada batu-batu macam ni. Lepas tu ada pasir-pasir sikit. Lepas tu tempat dia jernih bersih mesti adanya. Okey. Kita release balik. Okey, release sekejap. Sabar. Kita release balik tempat dia. Kita release geng. Okey. Kita jaga kelestarian. Bunga Citra Lestari. Abang. Kan dia berani. Ikan patok. Ni kan betul ikan cana limbata. Pakai cacing. Cacing, jengkrik, cicak ke. Pelet pun dia makan. Jom cari depan ni.
Turun balik cepat. Cari tempat baru. Jom. Dia makan cacing. Tempat berapa tinggi lagi tu. Kalau nak naik tu jauh. Ke atas ada lagi. Atas lagi penat lah. Tapi malah kita orang nak naik atas tu. Makin tinggi. Ada ketam. Mana? Ni sini kita tunjuk ketam bukit. Tangkap. Jangan sabar aku turun. Sabar aku turun jap. Mana ketam? Bawa batu ni ya. Ada ketam bro. Mana dia? Tangkap ketam batu. Itu ketam. Ketam bukit. Wah, ketam bukit. Macam-macam ada. Udang ada. Puas ke atas. Ada ketam bukit lah. Power siap. Kau nak dapat ketam bukit ni? Namanya air ni tempat ni cantik lagi lah. Nampak. Ketam bukit. Nampak. Okey kita lepaskan balik Ya, lepas balik lah. Lepas balik. Dah. Ada yang besar lagi mana ni kan? Ada lagi besar daripada ni. Jom. Ni kalau kita buat live hari Ahad seramai ke dah. Okay geng, tu nak tengok dataran macam mana kita orang manjat. Ini lah tinggi dia. Pun masih ada ikan lagi. Jom, atas bukit ni. Masih ada ikan lagi atas bukit ni. Manjat tinggi lagi kalau nak naik ni. Umpan sudah habis, cari umpan lagi. Oh, banyak lagi kan ni. Slow Wah, HD tak? Wih, lepak kan. Kadang nak lompat tepi ni balik kat ni. Ni aliran ni ada ni. Bukan air. Jadi kadang-kadang kita manjat ikut sini. Kayaknya kita pernah dapat yang area ni. Cuba tengok mana depan tu. Ada air ni. Ada. Dekat bawah-bawah pelepah ni ada. Cuba try. Cuma tak tahu lah. Keluar. Tengok ni. Ada air mati tak depan ni? Tak ada. Bukan lepak air. Tak ada. Dah turun lah. Tengok ada karen ni. Nampak belah ni. Tapi biasa siang dia tutup, malam dia buka. Biasa ni lah. Lubang. Ada ni. Kat sini dulu kan pernah manjat. Ya. Ni. Ya, sabar. Tengok ada tak? Oh, ada elektrik kat sini. Tak boleh lah. Ada binatang tadi. Ni lompat. Ni. Tengoklah. Lasan depan ni dapat. Kita nak masuk ke pagar kara ni bahaya. Bawah ni lah. Umpan tak ada kan? Ada. Tu? Maksudnya umpan tak ada. Ada umpan tak? Ada. Cacing ke bawah sikit. Okey, dah makan? Dah. Cacing bawah sikit. Cacing tu tak kena kat kail tu. Tu umpan ni.
Okay, tu ada bawah. Siapa cakap tak ada? Bawah ni ada Jap. Okay. Kena ganas kan. Labat. Nampak. Bersilat tangan ah, bersilat kau. Ni betina. Tino. Betina dia lebih ekor dia nampak petak-petak je ni. Geng, nampak ni. Petak-petak macam gini. Kau nampak kompom. Color tak menyelah. Kompom tak ada. Color tak ada betina kan. Color tak menyelah. Kompom tak ada. Tahu ada jantan ni ke tak kan? Sebab dia dah dewasa ni. Tahu ada jantan ni ke tak kan? Sebab dia dah dewasa ni. Baik tak boleh. Kita lepas balik kat bawah kan. Ya, sabar. Tengok. Lu tunjuk lu dia orang. Tunjuk lu. Ni betina. Tak nampak. Oi. Pakai dua tangan. Kepala dia. Okay, dah senyap. Okay. Nampak tak ikan tu? Do you see that? This is limbata, bro. Macam mana limbata? Jom, lepas kat bawah. Jom, lepas bawah. Sini tak boleh. Dah kawasan pagar garin dah. Jom. Sini. Kamu tak bahaya banyak. Sepanjang parit ni ada ni bata. So kita pilihkan wilayah dia duduk bawahnya kali ke. Nampak tu. Selepas. Alah, ikan ni dia berhijrah lah. Jangan risau. Tu tu. Kat sini nyamuk dia sepakun. Opak banyak kan? Tak ada. Hari ikan ada pun tak keluar je. Ada. Inilah spot di mata yang dulu pernah kita rakam. Dulu sebelah ni sawit tau. Dia dah terbang. Dalam sam durian. Lepas tu ada pagar kara nak tu. Dah lepak je. Ni. Pak Diwan. Ambil ikan tu. Cacing tu. Cacing. Marang tajam yang tunjuk Ambil lah cacing. Yang tunjuk aku. Ya, sabar. Kira ambil. Allah, barang tangkap ni tak boleh. Sini dah ada dah. Cing kocek jauh-jauh. Oi. Tak ni bawah ni. Pasang besar-besar terus. Penat bro. Minum dulu.
cari ikan di bata bro. Tadi dah dapat dah. Banyak. Tadi ada ni. Tengah pasang umpan jap. Nyamuk selori je. Nyamuk selori tu. Ya, tu. Ada ni. Sekejap tunggu sekejap lagi kita cari. Let's go. Ni ada ni. Cuma ikan tak nak keluar di sini. Oh, you just stay. Kalau nasib baik boleh jumpa tau. Ada ikan dengan induk sekali tau. Dengan anak-anak sekali tau. Tapi mungkin bukan dia punya musim kot. Tak jumpa. Jom, sana. Sebab tadi tu. Ya. Kita try. Takkan nak naik atas balik kan? Tak. Nak lah. Memang apa yang ni. Kenapa hal lagi dia kotor sini lah. Ada. Tak nak. Pergi atas dia. Atas dia kan. Atas ni. Ambil je tadi tu. Ada. Tak. Nak boleh besarkan lah. Ada yang tempat tadi tu. Mana ada pindah ke ni? Hilang ke dah. Lompat je. Itu pasal. Kat sini ke tadi kan? Hilang lah. Hilang lah. Naik atas ke tak nak? Celah-celah pokok ni ada kot. Nak tengok? Tadi lah. Dulu yang ada tempat ni. Masa lopak yang ni ada ni. Ya. Tu besar ke lopak ni kan? Panggil dia. Panggil. Allah. Pandai betul macam ni. Bagus kan. Nyamuk story babe. Ada. Bagus lah lah. Sebab dalam kan. Aku tak payah. Atas sikit lah. Dah dalam ni. Dalam lah. Atas sikit kan. Jom. Ha? Ini kena tahan sikit lah. Ada. Ada? Tak ada? Tak ada turun? Dah. Ada satu lagi. Yang depan ni.
Ada. Ada kita pergi depan sikit kan. Turun. Turun balik lah. Turun. Bau VI terlalu kuat lah. Ya, ni. Ada ni. Aduh lari. Lari ya? Ni kat tu dekat bukit. Di kawasan Batu Pahat juga. Nanti dia tak berani lah. Tak tahu berapa dia jadi bacul ni. Apa ni? Dia ada cuma tak nak keluar. Aku cakap yang kat atas je senang men. Atas tu mana tadi. Jom. Ada lopak-lopak kat tepi lompat kat aku tengok. Jom. Sekejap Jom. Oi. Jom. Tengok lopak ni. Tak apa kita tepi je. Tengok. Masa benar ada tempat air belah ni. Ha ni lubang ni. Ada. Ni. Ya. Ha. Tu pun ada lopak. Tu. Tak ada. Tak ada. Ni, ada pun. Yang tadi tu. Ni. Masuk cacing, masuk terus cacing. Tak ada. Dia mata. Sampai atas nak. So aku tepi ni je. Sekali lagi ni. Ni tepi ni. Ni lubang ni. Ni tadi ada yang Tu. Binatang melompat apa tu? Tahu lah, jawab dia nak jawab. Ni. Sikit. Ni lubang ni. Celuk cacing. Ada. Tak ada. Oh ni men. Lagi besar lopak dia. Kita jumpa air terjun baru. Set baik ya jam. Wow. Oh ni. Bapak. Kalau nak masuk aja dah banyak ni terus lepaskan balik lah.
Udah. Ini try kat atas lah kalau ada. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Ngeteh pakai sulung. Ni tengok ni. Ngeteh pakai sulung eh. Ni tengok je lah. Ha, penat dia naik atas. Kontak punya main. Tak payah, terus lah. Step baju ni bau siap. Air lah. Hui. Jom. Thank you bro dah follow. Kau kan try mancing ah. Dah, main lah. Oh tak bang, try mancing ya. Kau try mancing. Penat geng. Bagi member aku pula. Handphone aku dah. Aku nak baca komen tu. Buat apa? Mancing limbata adik. Nampak? Bobo. Ni. Kau bang. Nebuk nak makan ikan. Dapat lah ikan yang pelik-pelik ni. Kau nak tengok. Ada limbata ni tadi. Dah puas lah tangkap. Apa? Ya. Bobo ikan. Yeah, limbata tu Limbata tu Limbata tu tu. Nampak dah. Yeah. Limbata tu Nampak dah. tu. Nampak dah. Yeah. Jelas dia. Leg Nah, tidur. Lagi awak. Okay. Nampak? Okey dah. Kau tahu. Jom. 1, 2, 3, 4. Jom. Aku end live lah. Tak boleh. Buat ke boleh Tu ada lagi.